Hello remaja semua. Resepi pertama kita akan buat pizza. Mula-mula kita akan gelek tepung dulu. Gelek macam itu, macam ini. Bila siap dah lenyek kan, kita tabur sos di atas permukaan tepung. Lepas tu kita letak cheese. Lepas dah letak cheese, kita letak pepperoni. Masukkan pizza dalam ketuhar dan tunggu sampai dia masak. Lepas dah siap, tada, inilah jadinya. Mari kita potong-potong 6 slice, kiri, kanan dan tengah. Siap. Kita bagi kapibara kita makan. Tengok dia suka ke tak? Dia suka. Baiklah, selamat mencuba dan selamat berbuka puasa.